Bos, suruh dia orang beli, bos. Awak jahit kot? Takkan, tak puas hati. Memang saya sendiri tengok betul saya jahit. Dia jahit kau. Ya, saya buat manik tu Mira. Memang saya sendirilah puas hati. Puas hati, kalau saya boleh pakai ni, saya pakai. Tapi saya tak mampulah pakai macam Acar kan. Dengan stok tak banyak tadi. Habibi Lagi sikit lagi. Habibi dia punya lebam semua dah hilang. Ya, terima kasihlah Ipan bantu saya. Kalau nak tunggu Mira yang ni sampai ke sudah tak ada baginya ais tu. Korang dah tengok ke video tu? Macam mana? Alhamdulillah lah. Ramai juga yang komen suka kan. Power awak punya idea ke tu? Itulah saya malam tak boleh tidur nak fikir cerita tu kan. Tapi macam mana feedback Kita jarang-jarang direct. So bila dah direct tu kan. Oh, ada bakat direct. Power. Yalah, baru-baru. Direct boleh, baru-baru. pelakon boleh. Kan. Memang Fatah serba boleh lah. Tapi best lah dapat. Dan puji. Harap bos supaya gaji kita lebih. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Ketika melakukan penggambaran untuk mempromosikan produk mereka, Fatah Amin mengalami lebam kecil di mata. Dengan harapan nak dapat ais untuk redakan bengkak, dia tunggu Amira Othman hulur bantuan. Tapi lama sangat, sampai Fatah sempat berseluruh. Nasib ada Irfan nak tunggu Mira sampai kesudah tak dibaginya ais. Kalau nyanyi tutup beg kuning. Ais pakai? Faham. Spill kipas. Cuba tanya ni. Ni mesti tahu. Apa? Kipas. Dah kena masuk dalam store yang kipas tu. Dia tak boleh spill lah. Hell lah. Dia je tahu pasal kipas. Dia mestilah macam tahu. Okey, so kalau tengok ni di depan. Okey. Nampak tak? Yang nampak pakai tadi. ni warna soft pink. Soft pink. Kan? So dia tak ada manik, tapi dia adalah sulam. Bunga-bunga kecil. Betul. Bunga-bunga cinta yang korang bagi gift dekat TikTok tu, bunga Kita rusuk. letak kat sini. Kita letak kat sini. Yes, letak kat sini. Sudah jelas juga. Warna pink. Pink colour. Ni Aurifa. Yes. Yang pakai ni size SM. Oh, you pakai ni shawl dia Betul. Okey. Cantik kan? Cantik. Cantik. 2 meter. Maksudnya pakai tudung dengan orang sebelah pun boleh. Rumah jiran sebelah tak payah potong, pakai tudung dua-dua. Macam ni 2 meter. Aduh, 2 meter. Kalau nak tarik kereta pun boleh pakai ni. Panjang tu main. Q. Masuk Q. Q punya warna brown. 10 kali dah. Ini punya Q punya ni betul warna coklat. brown. Warna brown. Yes. So yang ini kita pakai ni detail dia pakai itu manik. Hayani. Yes. Hayai ni. Macam tu. Hayai ni. Warna brown. Premium setting. Premium. Okey. Yes. Pakai saiz apa? Q pakai saiz. Q dia pakai LXL. Yes. Demi semua orang. Okey. Kak Lo dah masuk. Habibi. Buktikan Acar pakai tak habis. Kau kena Tolong jangan buat malu buktikan. saya ya. Wow, cantik. Wah, cantiknya. warna Mira, warna putih ni sinonim dengan majlis apa Berseri-seri. Berseri-seri lah dia pakai warna putih. Kalau kita meninggal pun kita pakai putih. Ya ke? Janganlah meninggal dulu. Biarlah jodoh dulu, Mira. Janganlah meninggal dulu. Mira ni cepat betul nak meninggal. Meninggalkan live, bukan meninggal dunia. Meninggalkan live. Cantik lah kau pakai warna ni. Ya ke? Cuma inner saya tak sempat lah ya nak tukar warna putih. Okey, pergi Minta depan maaf sikit, lah Mira. ya. Depan sikit. Okey, so yang ini tadi warna hitam tu dah lajulah. Okay. So yang ini warna Warna putih putih. pula. Semua button ke jubah ya. Mira Semua ke kanan sikit, Mira. Ke kanan. Macam tu. Semua kita guna button korang sebab kita nak bagi untuk ibu-ibu yang menyusu sesuai, senang. So Nak buat ni tak? Buat contoh tak ibu menyusu macam mana? Acar boleh tolong buat. okey, yang ini kita pakai Material dia premium satin. Untuk yang sulam macam Anis pakai ni, kita Premium buat matte satin. So dia tak nampak setting. Okey, untuk detailing, sekejap saya dapat sikit. Boleh. Siap. Mira nampak? berdiri lama sikit. Nampak tak? Detailing dia. nampak, So yang cantik. ini dia ada dekat kaki juga. Dia tak nampak kaki kan? Tak nampak lah. Okey. So, Tapi nampak. Nampak ke? Nampak. nampak. Cantik. So kita ada 2 warna yang ini ya. Yang hitam dah habis ke? Semua? So Hitam dah tinggal warna putih je. gilek. Hitam dah gilek. Tinggal putih sahaja Betul. korang.
Cepat. So korang boleh pakai pergi nikah, majlis nikah boleh, majlis Pergi katam umrah pun boleh, boleh. pergi umrah Yes. boleh, usrah Usrah. boleh. Sebab sekarang kita banyak tema warna putih korang. Dan payment putih, terima kasih. Yeay. Merah terima lompat kasih. macam CR7. Itu dulu Mira pernah buat sekali. Sah? Sah apa ni? Sah. 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 Sah lah. Selamat Sah-sah. pengantin baru. Bukan. Nak order semua. Alah, majlis Yasin boleh, betul. Saya setuju. Majlis Yasin Cantik. boleh, kan. Untuk Anis yang warna pink ni pun cantik juga kan. Kita boleh buat usrah juga. Boleh buat katam juga. Tapi Ya, Mira, betul. kalau orang beli ni, dia nak buat majlis nikah dia boleh tak? Boleh. Boleh kan? Sebab sekarang nikah pun orang pakai simple-simple je. Betul. Just nice je tengok. Orang tak pakai heavy-heavy. Marhaban, ya boleh. Marhaban. Kekah pun boleh. Raya haji yang paling cantik sekali kalau orang pakai ya. Ni korban pun boleh. Nak sembelih lembu pakai jubah ni pun boleh. Boleh. Lah Mira ni Saya ni cepat kelakor terhibur. lah. Itulah Mira pun mudah terhibur. Pergi rumah mertua boleh. Tunang pun boleh. Korang ni semua boleh. Beli cepat. Semua boleh. Beli cepat. Sah. Korang sah apa ni? Tak, dia cakap 163, 173 sah. Okey, kalau korang kalau 15 million like, saya call bos saya. Sebab saya nak tanya dia, yang dah habis ni macam mana bos? Untung boleh kau bos. 120 kg boleh pakai LXL. Korang 15 like, 15 like saya call. Nampak tak? Saya call bos. Okey, 163 173 sah. Uish. Jangan. Hak milik orang. Tinggi 156, berat 70. Ambil SM. Betul. Ambil SM. Dapat shawl ke? Ya dapat sekali macam yang pakai sekarang. Nampak tak? Shawl ni kita baik sekali tau. Nampak tak? Okey. Lah pisik padahal ada mikrofon. Okey, satu cantik. Ya, cantik. Putih memang cantik korang. Saya suka warna putih ni. Design dia pun sweet-sweet je. Ya, Anis. betul. Kita memang tak buat heavy-heavy. Okey, yang Mira pakai boleh potong kat bawah. Tak boleh. Kalau macam yang Kak Mira tak boleh sebab apa dia ada manik-manik gitu. Sebab kat bawah ada detailing. Yes, macam Ais pakai pun tak boleh sebab apa dia ada orang kata sulam-sulam tu kan. Betul. Kalau yang kosong tu boleh. Tapi kalau boleh tak payah potong pun tak apa sebab korang boleh pakai heels. Melawat bakal mertua pun boleh. Yes, tak ada masalah. betul. Macam panggil. Tengok. Kalau yang design ni boleh. Sebab bawah dia tak ada apa-apa. Betul. Just korang boleh potong sikit kan. Shawl Q, sebenarnya shawl kita warna lain ni. Q pakai shawl stylist tadi. Okey. Putih dah sold out. Tipu. Mustahil sold out secepat itu. Baik bagi saya harapan. Berat 67, ambil SM. SM. White ke off-white? White. Kan? White. Putih sold out. Serius lah? Serius lah putih salam. Ya, sold out. Putih dah sold out. Patutlah putih sold out. Okey. Mantap. 15M. 15M, saya call bos. 15M. Weh, gaji 2 juta. Oh, dah 14. Cepat korang tak skin sekarang. Berat 80, ambil LXL. Okey, berat 80, ambil LXL. Sebab kita muat sehingga 120. Siapa yang baru masuk live ni, untuk pengetahuan korang, kita ada dua saiz, SM, LXL. So, LXL muat sehingga 120. Okey, kalau korang 75 and below, ambil SM. Macam kita orang pakai ni SM. Betul. Dan tengok preference korang. Nak suka yang labuh-labuh ke? Nak suka yang just nice ke? Betul. Kan? Tapi kalau saya suka pakai abaya dengan heels. Betul, Anis? nampak? Sama lah. Tapi ada orang, cantik. dia suka pakai abaya dengan sneakers. Yes, betul. So nampak macam rest santai lah kan. So preference masing-masing lah nak tengok warna yang mana biru. satu. Boleh. Cepat korang. 15 Ni warna biru. juta like. Ni warna biru korang. Saya call Fatah Ni warna Amin biru. untuk Cantik. masuk dalam live. Ni warna baby blue. Zahara. Putih dah sold out, ya ke? Putih dah sold out. Betul. Dua-dua saiz ke? Saya nak check jap. Betul ke putih dah sold out? Ada balik. Ada lagi? Ke dari... Habis? Oh, Habis. lah Mira. Betul lah Mira. Habis. Belagak lah Mira ni. 1M. Oh, Cepat. 1 juta lagi like. Aku pun dah pancok tangan aku. close up putih. Okay, yang Kak Mira pakai tu Mana ni? Blue pula.
Nor. Dia kena beli Nampak lama tak? sikit. Yes, nampak. Ke macam tak nampak? Nampak? Nampak. Tu detailing dia. Mira ni asyik tak nampak. Sekarang Mira nampak siapa? Meminta kan? Manager Fatah Amin ni minta. Putih dah ada. Tinggi Kak Mira 165. Tinggi ada 163. Call boss buat loudspeaker dia orang cakap. Dia orang suruh call boss buat loudspeaker. Okey, sekejap lagi lah kita. Oi, betul lah. Dah 15 juta lah. Kejap lah kita nak call kejap. Ya ke? Takut tak sempat call dah sampai. Aduh. Oh, patut lah. Pitu. Habis. Hai semua, Assalamualaikum. Weh, patutlah dia nak pakai baju putih. Hai, apa khabar? Okey Awak siapa? Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya beritahu ni, demam saya dah hilang lah. Lah. Macam mana boleh Terima hilang? kasih lah. Tu Ifan. Tuam lah. Masuk sikit. Tapi tadi awak bukan tengah menjahit ke? Yalah, saya menjahit tadi dah settle. Settle stock semua. Tu yang boleh restock tu kan. Awak semua boleh ya? Boleh jahit, Ya, betul. boleh berlakon, Terima kasih ya. jaga anak, boleh menyaga. Teruk lah awak ya. Terima kasih. Macam yang di cari Off mic Acha. Ada tak? Semua Assalamualaikum. Apa khabar? Terima kasih jemput saya datang ni. Terima kasih sudi hire saya untuk jual lah bayar. Mana saya awak? Hire Mana pula. awak? Terima kasih jadi bos saya. Ni kawan saya. Oh, hai. Nama dia Anis. Ni Dia yang satu. tinggi dia 63. 163. Tadi Ifamnya tinggi 173. Oh, lebih kurang. Tak pandai aja. Marah boyfriend Anis. Laju betul komen Dia laju. Apa yang nak dibaca ni? Patutlah kena tengok kat phone Bawa slow sikit. Bos, suruh dia orang beli bos. Okey korang, saya dengar stok banyak dah habis Oh, Alhamdulillah. Kan? Ini dah first baby awak, ramai yang support dah. Terima kasih. Terima kasih semua yang support Abaya, pada Emira. Kan? Memang korang kena memang akan puas hati lah. Awak tu keluar frame. Saya tengok sendiri lah memang. Awak jahit kot takkan tak puas memang hati. saya sendiri tengok betul saya jahit. Dia jahit kau. Ya, saya Buat manik tu Mira. memang saya sendirilah puas hati. puas hati, kan? Kalau saya boleh pakai ni saya pakai. Tapi saya tak mampulah pakai macam Acha kan. Acha confident nak pakai Abaya. Kita segan kan. Kita akan jumpa dah lah. Habibi, Cantik. dia orang panggil awak Habibi. So material dia Nak memang green. saya rasa memang Best. Ya, best Dia sejuk, lembut. berbaloi terjatuh saya lebam-lebam tu lah. Berbaloi. Awak selamatkan Abaya ni memang berbaloi lah. Betul. Okay, so kita ada lagi kan? Colour ni kita ada lagi kan? Sikit lagi, tak banyak Semua dah. tinggal sikit So yang ini sikit lagi korang. Kita ada dua saiz. SM, LXL. So macam ni lah detailing dia. Nampak tak mana-mana Saya itu. boleh tunjukkan mana? Ini kamera situ nampak ke korang? Ini dia, detailing dia korang. Shiny berkilat-kilat. Korang tak baik lah korang. Ini dia. Naughty, So ni kalau nak pakai untuk raya haji. Betul. Kalau bukan raya haji pun pergi masjid ke. Tapi ni kita nak raya haji, baik beli. Betul. Sebab memang raya Takut haji habis. ni. Kita Ini pun nak, dah banyak habis stok kan. Raya haji ni kita nak selesa. So kita nak baju yang dia tak ikut cutting, dia loose, senang nak buat korban, nak buat kenduri. Kenapa tak buat warna merah? Nanti lembu kejar. So, warna macam ni. Color pun kan color pastel, color lembut kan. Sesuai nak match kan. Lepas tu dapat sekali dengan shawl Betul. One set. One set. 2 meter shawl tu. So dah tak payah dah nak Tak pilih fikir shawl pasal lain. Special malam ni kita bagi harga special. Kalau bosan-bosan pegang shawl boleh pakai dengan Bawah. tudung Ibu Azizah, bawah Ibu Azizah. Betul. Kan? Pandai. Sesuai Bos juga. memang pandai. Bagus lah. Kan? Orang memang Betul lah. collaboration ni macam... Betul lah. Kan? Sebab kalau bosan-bosan pakai shawl, boleh lah pakai dengan bawah. Sebab baju pun dah Sesuai juga. plain kan. Nak tengok baju Anis, boleh tengok. Okay, baju Ais pakai ni. Kalau pink ni bukan dah sold out ke? Dah soal ke pink ni? Apa yang komen ni laju sangat ni? Ya. Laju Tak boleh baca dekat skrin. Korang. Apa dia orang komen? Tengok. Meminta. Ya. Apa yang dia orang Apa? komen ni? LXL untuk warna mana? Cute. Warna pink untuk LXL ada lagi guys. Anis Rehat. Untuk Anis Rehat. Dia suara serehat. LXL ada lagi Minta, untuk warna pink. Okay? So korang boleh tengok sekarang. Cepat sebab stok kita dah tak banyak. Dengan stok dah tak Habibi. banyak tadi.
Habibi Lagi dia sikit panggil lagi. awak Habibi. Habibi dia punya lebam semua dah hilang. Ya, terima kasihlah. Ipan bantu saya. Kalau nak tunggu Mira yang ni, sudah tak ada baginya ais tu. Korang dah tengok ke video tu? Macam mana? Alhamdulillah lah. Ramai juga yang komen suka kan. Power awak punya idea ke tu? Itulah saya malam tak boleh tidur nak fikir cerita tu kan. Tapi macam mana feedback Kita jarang-jarang direct. So bila dah direct tu kan. Oh, ada bakat direct. Power. Yalah, baru-baru. Direct director boleh, baru-baru. pelakon boleh. Kan. Memang Fatah serba boleh lah. Tapi best lah dapat. Dan puji. Harap bos supaya gaji kita lebih. Anis baca yang sama. Apa dia? Tak ada apa-apa. Apa ni? Anis baca yang sama. Tengok kat situ. Panggil Rasa Ipan. Anis rehat. Tak boleh lah. Mana boleh biar berdua tak manis. Ya, tapi ni kan sekerja. Oh, kita lah. Teman sekerja, rakan sekerja kan. Yalah. Aca kerja kat sini kan. Betul? So, sebab keluar ke? Boleh kan? Ipan masuk Pan. Assalamualaikum. Tak ada suara terus. Assalamualaikum malam. Pan cakap, salah. Belum, jangan keluar frame. Belum. So sah. Kita keluar frame je. Sah. Gurau-gurau. Pengalaman berlakon sekali dengan Kak Long dan Saya Balong. masa tu nervous sangat Balong. Ya. Berlakon Hijaz Bakri kan. Saya nak cakap thank you lah Balong bagi saya peluang berlakon. Ya, macam tu. Saya cuba yang terbaik lah. Walaupun 2 skrip, okey insyaAllah. Ipan ada bakat kot berlakon. Ui, Kita tak tak ada. sangka dia punya bila dia acting tu nampak natural. Saya tak ada bakat bang. Saya tak macam abang dan kakak saya. Tapi macam mana boleh keluar ni, yang itu bukan keluar store ni keluar almari. Itulah tu. Tiba-tiba keluar almari kan. Kreatif lah abang lu dari untuk Kak Long. Gurau-gurau. Okay. Orang suka. Oh betul. Orang Ramai orang suka bang, ramai orang komen. Belum ke tepi. Kejap lah lagi saya ke tepi Jaga saya pun ke tepi. Korang ni berpinter lah. Frame je kan. Mike Siapa bising. yang bagi game tu? ada kepak Balong. Oh, siapa yang bagi? Ada kepak tadi siapa bagi. Mike bising ke korang? Mike saya ke? Sebabkan dia bawah shawl kan. Kadang dia... Ini memang tak boleh dah baca komen ni ya. Laju kan. Jubah balon cantik. Okey. Balon bagi kesinambungan daripada cerita. Kan? Sambungan. Itu shawl material apa? Shawl chiffon kan? Material chiffon, yes. Okay, kepada sesiapa yang pakai saiz SM, tinggi macam mana? S dengan M. Tinggi tinggi. sehingga 165, 170 pun boleh lah. Still boleh. Tapi untuk 170 singkat sikit lah. maybe 168 Yes, just 168, nice. betul. So Sebab untuk macam Anis pun 163. 163 kan. So untuk berat sehingga 75 boleh untuk S dengan M. Yes. Biru sold out ya ke? Hijau Betul ke korang? Hijau sold out ya ke? Saya dah masuk ni, korang bagilah sold out. Bagilah sold out. Oh, dah 2 dah sold out. Tinggal 3 je lagi. Tinggal warna apa? Putih ada lagi. Putih ada lagi. Korang cepat korang. Takut nanti korang dah tak dapat dah design-design ni. Tengok atas situ. Okay? Yang design takut tak dapat dah. Lepas ni buat jubah couple. Ada ke? Oh, lelaki perempuan lah maksudnya. Faham? Okay, InsyaAllah boleh dipikirkan, ditimbangkan. Okay. Mike Fatah tadi bising ya ke? Ya ke? Dah okey kot sekarang. Sekarang dah okey ke? Nyanyi sikit.